sejahtera. Nama saya Nur Amalina binti Khairul Anwar. Dan saya Nur Insyirah binti Zakaria. Dan saya Nurdini Awanis binti Rizal. Kami daripada kelas BMA. Kami wakil kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam pembentangan kali ini saya akan merumuskan isu ruang konflik udara Malaysia serta implikasinya terhadap negara dengan memupuk kepada beberapa kes yang sebenar yang pernah berlaku di Malaysia. Ruang udara ini merupakan kawasan di atas wilayah sesebuah negara dan berada di bawah kedaulatan penuh negara tersebut. Hal ini selaras dengan Chicago Convention 1944 yang menyatakan bahawa setiap negara mempunyai hak eksklusif ke atas ruang udara dan sebarang penerbangan sama ada ketenteraan atau komersial yang memerlukan kebenaran negara berkenaan. Namun, Malaysia berdepan dengan beberapa konflik ruang udara, terutamanya melibatkan pencerobohan dan pergerakan pesawat asing tanpa kebenaran yang jelas. Antara kes yang sering dibincangkan ialah pencerobohan pesawat tentera China ke ruang udara zon maritim Malaysia pada tahun 2021. Walaupun China mendakwa ia merupakan penerbangan rutin, Malaysia menganggap tindakan tersebut sebagai satu pencerobohan yang mencabar kedaulatan negara. Selain itu, konflik ruang udara juga melibatkan isu penerbangan pesawat negara jiran seperti Singapura. Kenapa saya kata begitu? Kerana ianya terdapat laporan mengenai penggerakan pesawat Singapura yang memasuki ruang udara Malaysia, khususnya di kawasan Johor. Walaupun ada penerbangan yang mendapat kelulusan diplomatik untuk tujuan latihan, situasi seperti ini tetap menimbulkan kebimbangan kerana melibatkan keselamatan ruang udara negara dan memerlukan pemantauan rapi oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM. Kes kehilangan pesawat MH370 turut menunjukkan bahawa kritikal kawalan ruang udara di Malaysia. Walaupun kes ini bukan pencerobohan, ia mendedahkan kelemahan dan pemantauan radar dan penyelarasan keselamatan ruang udara tersebut dan sehingga menimbulkan persoalan tentang tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan udara negara. Dalam beberapa situasi kecemasan pula, TUDM ini telah memainkan peranan penting dalam operasi memintas dan menyelamat. Ianya termasuk mengiringi pesawat yang menghadapi masalah keselamatan. Jadi jelaslah bahawa hal ini menunjukkan bahawa ruang udara bukan sahaja berkait dengan isu pencerobohan tetapi juga melibatkan tanggungjawab keselamatan penerbangan dan nyawa manusia. Dari segi implikasi konflik ruang udara terhadap Malaysia ini pula terdapat beberapa kesan utama. Yang pertama ialah implikasi terhadap kedaulatan negara. Pencerobohan ruang udara tanpa kebenaran merupakan pelanggaran kedaulatan dan boleh melemahkan imej Malaysia sekiranya tidak ditangani dengan tegas. Seterusnya, yang kedua ialah implikasi terhadap keselamatan negara. Pergerakan pesawat asing yang tidak dikenali berpotensi membawa ancaman keselamatan dan memerlukan kesiapsiagaan tinggi terhadap TUDM serta sistem pertahanan udara negara. Dan akhir sekali, yang ketiga, implikasi terhadap hubungan diplomatik. Isu ruang udara ini sering memerlukan penyelesaian melalui saluran diplomatik bagi mengelakkan ketegangan dengan negara jiran atau kuasa yang besar. Akhir kata, sebagai rumusan untuk konflik ruang udara ini, ia menunjukkan bahawa kawalan dan pemantauan ruang udara adalah aspek yang penting dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia. Walaupun ruang udara tidak kelihatan secara fizikal, pencerobohan atau kelemahan kawalannya boleh memberi kesan besar terhadap keselamatan, imej dan hubungan antarabangsa negara. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang antarabangsa, diplomasi dan kesiapsiagaan ketenteraan perlu sentiasa diperkukuh bagi melindungi ruang udara Malaysia. Baiklah, terima kasih saudari Amalina. Seterusnya, saya akan teruskan kepada kawasan perairan yang mengalami konflik persempadanan yang melibatkan negara kita Malaysia. Antara persempadanan yang mengalami konflik ini termasuklah Pulau Likitan dan Pulau Sipadan yang terletak di Laut Sulawesi, iaitu di pantai timur Sabah. Lokasi Malaysia dan Indonesia yang berhampiran dengan sempadan perairan ini menyebabkan kedua-dua negara mengalami ketegangan bagi mendapatkan hak masing-masing. Secara amnya, kedua-dua pulau ini mempunyai kedudukan strategik dari segi kedaulatan wilayah dan mempunyai nilai dari aspek maritim dan geopolitik.
Konflik tuntutan ini berlaku berpunca daripada ketidakjelasan sempadan perairan yang ditinggalkan oleh penjajah British dan Belanda suatu ketika dahulu. Selain masalah perbezaan tafsiran terhadap peta dan perjanjian lama, kedua-dua negara ini mendakwa bahawa mereka mempunyai hak ke atas pulau-pulau tersebut berdasarkan sejarah dan kedudukan geografi. Bagi mengelakkan konflik ini berpanjangan, Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk membawa pertikaian ini ke Majlis Keadilan Antarabangsa International Court of Justice ICJ pada tahun 1998. ICJ ini bertindak sebagai badan kehakiman antarabangsa yang menyelesaikan pertikaian wilayah secara aman berdasarkan undang-undang antarabangsa. Hasilnya, pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahawa Pulau Ligitan dan Simpanan adalah milik Malaysia sepenuhnya. Keputusan ini dibuat berdasarkan prinsip effective occupation, iaitu pentadbiran dan pengurusan yang berkesan. Hal ini kerana Malaysia didapati telah melaksanakan pentadbiran secara aktif seperti pembinaan api, penguatkuasaan undang-undang serta pengurusan pelancongan. Manakala Indonesia tidak dapat membuktikan secara kesinambungan warisan terdahulu. Implikasi daripada konflik ini, Malaysia berjaya mengukuhkan kedaulatan negara terutamanya di kawasan perairan Sabah serta dapat mengekalkan hubungan politik dengan negara Indonesia tanpa sebarang konflik bersenjata. Secara keseluruhannya, konflik Pulau Ligitan dan Simpanan ini membuktikan bahawa penyelesaian melalui ICJ dan undang-undang antarabangsa merupakan pendekatan terbaik dalam menangani pertikaian wilayah. Kejayaan Malaysia dalam kes ini menunjukkan bahawa pentingnya diplomasi, dokumentasi dan pengurusan wilayah yang berkesan bagi menjamin kedaulatan negara. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan rumusan tentang isu konflik di darat Malaysia, khususnya berkaitan dengan persempadanan dan tuntutan bertindih. Secara umum, konflik darat berlaku apabila persempadanan antara negara kurang jelas atau bertindih. Ia menimbulkan salah faham, pertikaian, malah akan lebih rumit apabila menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan negara. Malaysia sebagai negara yang berjiran dengan banyak negara lain tidak boleh lari daripada isu ini. Yang pertama, antara yang paling ketara ialah sempadan Malaysia-Indonesia di Pulau Borneo. Walaupun sempadan ini telah ditetapkan sekian lama, tapi masih ada kawasan tertentu yang masih belum diselesaikan secara keseluruhan. Kadang-kala timbul isu seperti dakwaan di mana ada pencerobohan, pemetaan tanah dan masalah keselamatan seperti penyeludupan dan pembalakan haram. Namun, Malaysia dan Indonesia mengambil kata sepakat untuk menyelesaikan isu ini dengan cara baik, iaitu dengan membuat rundingan bukan konflik. Di Semenanjung Malaysia pula, sempadan antara Malaysia dengan Thailand juga ada cabaran tersendiri di mana dari segi keselamatan akibat konflik di selatan Thailand. Malaysia sentiasa meningkatkan kawalan supaya keselamatan rakyat di Kedah, Perlis dan Kelantan sentiasa terjamin. Kesimpulannya, konflik darat di Malaysia bukan hanya soal sempadan tetapi juga melibatkan keselamatan, hubungan diplomatik dan kesejahteraan rakyat. Apa yang penting, Malaysia menangani isu ini dengan memilih jalan damai seperti rundingan dan kerjasama berbanding tindakan keras. Ini adalah demi keselamatan negara. Soalnya, tidak perlu kekerasan untuk berdamai. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.